Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan 9 set 31 ingin membentangkan ringkasan pengajaran harian RPH kami bagi mata pelajaran matematik tahun 3 bertajuk pecahan. Sesi pengajaran ini dijalankan pada hari Selasa 22 April 2025 selama 60 minit bersama murid kelas 3 Bestari. Objektif pengajaran ialah yang pertama, murid dapat menyatakan dan mengisyaratkan pecahan dengan tepat, dan yang kedua, murid dapat menjawab soalan pecahan mengikut konteks dengan betul. Set induksi. Guru mulakan dengan aktiviti belon berwarna untuk memperkenalkan konsep pecahan wajar secara visual dan menarik. Ini menggalakkan murid berfikir dan bertanyakan soalan selaras dengan pendekatan pembelajaran berasaskan inkuiri dan kemahiran abad yang ke-21. Langkah 1, guru menerangkan asas pecahan menggunakan slaid dan gambar rajah pecahan. Murid terlibat dalam sesi soal jawab tentang pengaka dan penyebut serta memahami pecahan setara. Pendekatan visual membantu murid membawa kepada pembinaan konsep dengan lebih mantap. Langkah 2, guru menjalankan aktiviti interaktif roda pecahan. Murid secara rawak akan pilih soalan dalam sampul surat, isyaratkan jawapan dan putar roda pecahan. Guru menilai menggunakan borang semakan dan aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah menggambarkan unsur kinestetik dan komunikasi antara murid. Langkah 3 seterusnya, guru membentuk kumpulan menggunakan aplikasi Group Generator dan menjalankan aktiviti kuis word wall open the box. Setiap kumpulan tampil ke hadapan, berbincang dan menjawab soalan bersama. Aktiviti ini membina kerjasama, keyakinan dan pemikiran kritis seseorang murid. Penutup, sesi diakhiri dengan soal jawab, rumusan menggunakan video serta pengedaran lembaran kerja sebagai latihan di rumah. Ini bertujuan mengukuhkan pemahaman dan memberi ruang kepada murid untuk bertanya. Refleksi dan penambahbaikan. Antara kekuatan RPH termasuk penggunaan BBM interaktif, penerapan nilai murni dan penilaian yang jelas. Namun terdapat kekangan dari segi masa dan kawalan kelas semasa aktiviti digital dijalankan. Guru mencadangkan penyusunan masa lebih fleksibel dan pendedahan awal kepada aplikasi yang digunakan. Kesimpulan, sesi ini mencapai objektif pengajaran dan berjaya meningkatkan pemahaman murid terhadap pecahan. Dengan sedikit penambahbaikan, sesi ini boleh dijadikan lebih menarik dan lebih berkesan. Sekian sahaja, terima kasih.